Meniaga kedai cabuk-cabuk ya, meniaga jocok pisang, meniaga apa tu. Lepas tu yang pertama sekali yang boleh efek pertama sekali depa tabung duit Chili. Okey, tabung duit Chili. Oh, perempuan saya ni dia tak tahulah kawan baru nak meniaga. Duit aku faham. Kutip. Masa tu saya duk buat Bahar Express Jalan Kuala Lumpur. Bahar Express masa tu. Telefon, "Abah, duit shilling apa tau depan kedai banyak sangat. Hang kutip dah dah." Kutip siap dah. Bawa dalam dia dah. Nak buat kata macam mana boleh pada. Okey. Nega macam biasa. Okey, nega. Minggu pertama dia rasa sakit. Awal pertama dia rasa kecil pedih. Lepas tu sendi-sendi sakit sampailah ke nak bangkit tak boleh, nak bangun tak boleh. Mula-mula PKP pertama sekali PKP masa dia jadi tu. Nak gerak ustaz waktu tu payah, kita nak bubat PKP sekatan payah nak bubat waktu tu. Tapi tiap juga merayu dekat polis, buat surat nak meletah macam-macam waktu tu. Okey. Lepas tu saya rawat ni tak terbilang lebih daripada 10 tok rumah. Orang kata sini pi, orang kata Sungai Petani, Sungai Layak, Sungai Tel, Sungai Lalang pi. Lebih 10 tok rumah saya pi. Sebelum saya nak jumpa ustaz ni saya tengok kat TikTok. Handsome juga saya. Handsome lah. Tiap kali video ustaz pun semua saya tengok. Hari saya buat saya belek satu. Kalau tak handsome tak tengok. Tak tengok. Allah. Lepas tu okey. Saya rawat. Bini saya ni okey, dia pun beransur pulih. Tak tahu nak tuduh tok bomoh yang mana satu lega. Pasal kita banyak sangat orang atas sini tapi pasal nak beli lega. Dia pun semakin okey. Saya pula jatuh sakit. Pula. Jatuh sakit macam tu. Nak bangkit tak boleh, nak buka pelipat tak boleh, nak kencing pedih, nak tidur malam tak boleh. Dia jadi segalanya. Rawat saya pula. Sampai ke kak ipar saya tu. Dia kata, "Jom kita cek cara sains pula." Masuk KMC. Masuk 2 malam. Habis berapa ribu saya tak ingat masa tak follow buat duit tu. Okey, masuk KMC. 2 malam tak kurang daripada 3,000. Ada. Saya tak ingat dah. Zaman PKP masuk KMC, cek penyakit apa nak boleh. Doktor kata semua kita tak usah. Nombor. Sampai ke doktor tu offer suruh kita buat rawatan cara Islam. Dia kata cek balik buat rawatan cara Islam pula. Sebab kami cek ni dekat ni okey, tak ada masalah. Pada rezeki kami tengok tu. Tapi kita duk sakit juga. Duk sakit situ, balik rawat ni sampailah okey sikit. Yang masalah saya lah ni kencing terlalu kerat. Yang duk jadi law ni kencing terlalu kerat. Pinggang ni sakit tak tahu nak habaq dah. Panas tengah belakang ni. Panas tengah belakang. Kadang-kadang duduk sembahyang tak kira kat masjid ke kat mana kena cari tiang. Kena senat. Kalau duduk sila ustaz, duduk tak ada senat apa. Dia sakit, dia lenguh dia. Tu sakit bawah. Di bawah ni cukup panas. Bawah ni. Lepas tu sakit sendi. Kebah tapak kaki, tapak tangan kebah. Jadinya tu ustaz. Lepas tu kadang-kadang kita duduk jadi macam tu benar duk cucuk. Macam ada jauh siapa dia orang. Duduk dalam rocok dia mic keluar ni dah. Saat dia kebah pada perut betis ni. Ni duk jadi tu tak. Apa yang saya rasa. Lepas tu berak ni pagi-pagi kena berak perempuan kena 2 kali. Dia jadi macam tak lawas tak. Kita berak dah waktu subuh tu, sebelum nak main subuh tu kita berak. Lagi duduk dalam sejam, pasal nak berak lagi. Dia jadi macam kacau dalam badan. Lepas tu pernafasan, ustaz kata tu tersekat macam kita tak lepas. Kita nak nyamuk, nak tarik panjang tak lepas. Dada sakit. Berasai pop dia sakit dada. Lepas tu saya sejak sebulan ni tak pernah meletup depan ni. Bukan belakang, depan. Kalau tersakit tak, kita buat itu ni tadi ni depan ni. Saya tak tahu apa pasal. Kalau terkejut sikit kan, kalau benar kita terkejut, dia jadi saya jadi nani ustaz. Tak tahu apa jadi macam tu. Kadang-kadang orang tengok kita ceria, tapi kita duk rasa ni Allah Tuhan je tahu. Macam mana? Hilang dah nikmat hidup tu. Allah ustaz. Duk nak susah hati.
Susah hati tu lama dah saya dah buat susah hati ni, lebih dah 10 tahun lah pasal saya buat sakit macam Yalah, ni. sakit isteri saya. Sejak ni dia macam ustaz kata emosi tu terganggu lah sikit. Kita nak kerja, kadang-kadang terpaksa nak ambil MC sakit, anak kecil-kecil lagi, nak biar mereka, saya seorang cik makan, jadi macam emosi sikit lah saya tu kan, jadi terganggu. Sakit dan dosa kita banyak ustaz. Kita fikir lagu tu lah kan. Dosa hak sedap kah tak sedap? Dosa ni daripada remaja dulu macam-macam. Ustaz tahu saja kemungkinan di situ lah. Saya ingat lagu tu. Allah Ta'ala nak bagi kesedaran bagi kita. Mungkin lah. Mainlah ni kita sakit, kurang-kurangnya dia nak suruh kita beringat. Tu yang janggut makin panjang. Tu janggut makin banyak. Rupanya macam banyak dosa dulu. Dosa. Ini cerita betul satu kat Ustaz. Ya, ya. Zaman remaja siapa pun ada dosa betul Ustaz? Bukan zaman remaja, zaman tua ni pun banyak dosa. Banyak dosa. Cumanya kita Allah benar tu, kesian, harap Allah kesian lah. Allah. Tak ada cerita lah dosa apa tu. Tapi nak bagi Ustaz tahu. Yelah. Nak bagi Ustaz tahu. Ya. Kemungkinan di situ. Tambah pula dia babai pula handsome. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Tak tahu Ustaz. Zaman muda handsome. Lagi satu Ustaz.